tepung ni semua daripada Itali. Ya betul. Import lah ni. Ya. Harga mesti mahal Harga mampu bilik je. Ni sos tomato daripada Itali Ya betul. So ini cheese, kita pakai cheese embok. So ini kita pakai pickle. Kita letak beef. Ni apa ni? Nampak macam special sangat ni. Miyazaki A5YU. Import daripada Japan. Harga mampu milik tapi original Japan Ya betul. So yang ni letak berapa keping ni? Kalau yang ni kita ikut timbangan. Kalau timbangan kita letak 100 gram. 100 gram. Baik. Ini kita nak masak pizza. Kalau besar kita potong 8 slice. Baik. Ni kira besar ke apa? Besar. Jadi kita pakai daun roket. Last sekali kita letak maple. Alright. So ni last proses ni? Ya betul. Tengok geng, fresh. Alright. Sekarang kita buat pizza apa pula ya? Sekarang kita tengah buat pizza smoked salmon. Kita pakai sos putih homemade. Ini cheese. Tomato cherry. Kita letak bawang. Alright. Bakar roti dulu lah. Tanpa salmon Ya betul. Baik. Dah siap dah. Tak timbang salmon ni. Cumanya kita letak penuh satu slice. Oh, letak penuh Baik, puas hati. Yang penting dekat Aurelia, harga berapa milik Ya betul. Smoked salmon pizza Dah siap. Yang ni pizza Miyazaki A5YU. Alright. Ni pula smoked salmon. Nak cari kedai kat mana Boleh wes Neapolitan Aurelia Pizza. Confirm sampai Confirm sampai. Apa-apa pun terima kasih. Saya kenyang-kenyang lah Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.